Anak pertama Lisa Nosra. Anak pertama kita berdua. Ini adik saya dia nak kahwin. Lepas tu dia mula dah datang menyusahkan saya. Isa. Macam tu. Kita semua family panggil Isa tau. Isa. Isa. Ai. Isa. Ai. Tu panggil Intan panggil Isa. Ayu panggil Isa. Isa. Syamil panggil Isa. Isa, cepatlah Isa. Ibu panggil Isa. Itulah kita punya Jodoh. persamaan tu. Dah sampai. Janganlah skip lagi. Okay. Yes, alhamdulillah sampai. Oh, sampai. Hello cik, tuan. Tayar pecah. Belah kanan belakang. Jadi kami buka kereta saja. Oh, kereta je. Oh. Jadi kami tak buka, dia soket dia tak kena. Oh, soket tak kena. Okey, faham. Dia apa? Nasib baik dia teman bawa peruk. Dia kata, Ata, ingatkan bawa kamu bawa kereta. Rupanya van besar. Kami mana ada jet tayar besar. Ini kami ada jet kereta je. Awak pun jadi Ata. Yang kamu duduk datang, kenapa? Kereta tak payah datang. Dah datang tak boleh buat apa. Aduh, sedih lah. Sejujurnya aduh, dah kena dah lah kena skip berapa kali tadi. Update tadi Highway Plus dah sampai. Dia kata dia tak ada alat untuk buka tayar ni sebab ni kategori van besar. Dia ada van kecil saja. So saya ada solution. Saya akan panggil tireman lah untuk bantu kita tukar tayar sebab tayar spare dia. Cuma alat dia tak ada. Okay, boleh. Alright, jom kita call tireman. Kita tanya lah. Kedai tayar Eco World Tire Service Ya. nak tanya. Saya tadi nak di kilometer 257.1 nak menghala ke Penang. Jadi sekarang ni saya tengah berhenti di lorong kecemasan sebab tayar pecah. Tapi dua hati tu pergi sana tu. Datang dia cepat. Lama ke dong. Orang yang servis ni untuk tukar tayar tu hampir 2 jam dah. Kita tengah nak selesaikan masalah daripada pukul 1 kan. 1.12 tadi kan? 1.12 tadi? 1 dia. So 1, 2 jam lebih. Dia down the way untuk datang dan bantu kita tukar tayar spare. Kita tak ada alat je masalah dia. Alat dia tak ada. Kata kita boleh buat sendiri.